Okey, selamat datang ke kelas mingguan Master AI untuk minggu ke-11. Hari ini 11 Ogos 2026. Hari ini kita akan belajar satu kemahiran yang baru, iaitu cara menghasilkan thumbnail dan visual content yang tinggi klik menggunakan AI. Okay, dalam kelas ni kita akan belajar dua alatan utama, iaitu kita akan gunakan ChatGPT dan juga Gemini. ChatGPT kita guna untuk buat copywriting, idea tajuk dan hook. Gemini pula kita akan gunakan untuk idea visual dan analisis gambar. Sebelum kita mula, saya nak semua orang buka akaun ChatGPT dan Gemini masing-masing sekarang. Dah ready ke semua? Okey. Okey, untuk sebelum saya start ni, saya nak beritahu. So, apa yang kita akan belajar hari ni adalah ready, alright, baik. Apa yang kita akan belajar tadi? Okey, tak apa. Yang mana dah driving, tak apa, drive slowly. Nanti ada recorded, jangan risau. Okey. Apa yang kita akan belajar malam ni adalah 4 pillar dia. Yang pertama adalah kita akan beritahu korang sihat. Tak apa. Tak apa Puan Jaria. Puan Jaria dengar je pun dah okey dah. Sebab nanti kan ada video ulangan, boleh tengok balik. So, yang pertama kita akan belajar tentang psikologi klik dan juga data CTR. Yang ini asas je lah. Yang penting kenapa otak manusia pilih untuk satu klik satu perkara dan skip yang lain. Yang kedua adalah alatan AI yang kita akan guna ChatGPT dan juga Gemini. Ini macam biasalah yang kita akan buat. Yang ketiga iaitu praktikal dekat platform besar. Macam contoh TikTok, YouTube dan Facebook. Setiap platform ada saiz dan strategi berbeza. Okey, yang terakhir, saya akan minta semua buat latihan dan juga tunjukkan hasil lah macam biasa. So sekarang kita akan pergi ke bahagian psikologi klik dan sebelum kita pergi ke bab 1 tadi, kita pergi ke psikologi klik dan juga anatomi thumbnail viral. Okey, dari segi psikologi klik ni, kalau kita sebagai seorang peniaga kita mesti kena terus guna macam macam mana cakap je okey. Kalau macam dari segi psikologi lah, mesti kita mesti terus nak pakai ChatGPT dengan Gemini tanpa faham apa asas kenapa orang klik. Mesti kita terus nak macam kita boleh tengok tu kan. Tanya ChatGPT lah, tanya Gemini lah. Sebenarnya kita kena tahu basic psikologi klik tu. Kalau tak faham psikologi, sebagus mana pun prompt yang chat kita buat, hasilnya akan hamba. Dalam bahagian ni kita akan ada 2 slide saja, di mana slide pertama akan menunjukkan data CTR dan slide kedua menunjukkan anatomi thumbnail viral. Jadi dengar betul-betul sebab ni adalah asas segala-gala. Okey, sekarang saya akan bagi fakta beberapa cepat otak manusia untuk decide nak klik ataupun nak skip. Dan kita akan kembali semula kepada 5 elemen yang wajib dalam tutorial thumbnail. Dah sedia kita akan jalan sekarang Actually benda ni sama je macam yang sebelum ni yang kita belajar. Tak jauh beza. Kenapa thumbnail tentukan nasib video anda? Macam saya cakap dia, hook dalam masa 3 saat sebenarnya. 5 saat ni terlalu lama, sebenarnya 3 saat je. Bila orang tengok video tu ataupun sesuatu gambar tu, kalau lebih lama dia tunggu video tu, maknanya
anda berjaya tarik dia. Kalau macam contoh baru 1 saat 2 saat pun dia dah skip, maknanya dia tak berminat langsung. Okay, 0.05 saat. Ini adalah cara otak proses visual lebih cepat daripada teks. Okay, decision time. Maknanya dekat sini kelipan mata kita tu lagi cepat daripada kita berfikir. Otak manusia nak decide kalau nak klik atau nak skip sebelum kita sedar. Sebab thumbnail tu bukan sekadar hiasan. Ia adalah pintu masuk. Kalau pintu masuk tu tarik, video akan ditonton. Kalau tak, habislah macam tu je lah. Kita tak dapat tengok apa benda yang kita nak tengok seterusnya. Maknanya macam video tu habis macam tu lah. Kita tak tengok pun yang selanjut-lanjutnya. Okay. Faham dekat situ? Okay. Ini adalah 5 elemen yang penting dan wajib ada dalam thumbnail. Mesti tertanya-tanya, thumbnail ni apa benda? Ada tak ada tanya soalan tu? Ke semua dengar? Tahu tak tahu? Thumbnail tu apa? Ada siapa-siapa boleh sama-sama jawab? Ada siapa-siapa? Sebab tak nampak gambar apa benda kan, tu sebab tak tahu. Gambar kecil tu coach. Thumbnail Apa tu tu? gambar kecil. Macam mana? Gambar kecil kot. Gambar yang kecil. Bukan, dia tu betul tapi kurang lengkap jawapan dia. Dia kalau macam kalau untuk thumbnail sebenarnya, thumbnail ni adalah salah satu dia macam poster ataupun iklan-iklan. Itu adalah thumbnail. Maknanya kita bila contohlah kita dia bagi satu pamphlet, adakah kita akan baca pamphlet tu ataupun tidak? Itu contohlah contoh thumbnail. Salah satu contoh dia adalah kertas-kertas iklan. Macam contohlah nak jual produk, kita biasa akan buat kita panggil apa leaflet macam leaflet tu lah, tengok orang baca ke tak. Majoriti kalau poster tu orang terpegang, kalau color dia tak menarik ataupun tak ada interaction brochure ke, bila kita tengok macam contohlah kalau kita nak buat promosi kan, contoh 50% off tu, mesti kita akan besarkan dia punya 50% tu. Betul tak? Baru orang nampak, ada 50%. Dia tak baca lagi tu bawah term and condition yang kecil dia tulis. Itu salah satu dia lah. Maknanya kat sini elemen satu dia adalah hook visual. Sesuatu yang pelik, janggal atau tak expected. Macam tadi saya cakap produk terapung, tangan besar, susunan data tak logik, otak akan auto stop scroll. Macam tadi kan. Tiba-tiba pop up 50%. Kalau pakai kertas tu, yang kita akan nampak yang besar, apa paling besar sekali? 50%. Macam tu. Ini akan buat otak kita berhenti daripada scroll, tengok benda lain. Okay, yang kedua adalah wajah emosi. Okay. Yang wajah emosi ni kalau nak cantik adalah daripada kita buatkan menghasilkan video. Sebagai contoh, mesti pernah tengok. Sekarang ni saya rasa terlalu banyak video dekat TikTok untuk orang buat jualan menggunakan video AI. Perasan tak? Nampak tak video tu guys? Sekarang ni lagi. Kalau dulu dia akan tulis content AI generated. Sekarang macam tadi adalah a few day ni saya buat research sikit, dah banyak tak ada dah
AI content generated tu kenapa? Sebab dia bayar iklan tu, dia akan keluar promotion content macam tu lah. Bila dia bayar iklan, maknanya benda tu akan hilang dia punya AI content generated. Tapi kalau kita tengok wajah, emosi benda tu pun kita dah tahu ini AI ni. Sebab apa? Dia terlalu gembira. Kalau tu, wah, dia macam mata je besar sangat macam fake gila lah. Kita macam nak cerita bahasa kasar dia fake gila. Tapi sebenarnya kalau nak buat video betul-betul emosi, kita kena bagi tahu dekat prompt tu, kita nak ada dia punya tu humanize. Humanize touch. Contoh macam pergerakan mata yang lembut macam seperti manusia. Dia kan ada human nature punya pergerakan. Kena bagi tahu dalam prompt tu supaya dia tidak terlebih-lebih. Bila kalau AI ni dia nak cuba buat perfect tapi dia terlebih. Itu kita kena faham tu. Okay. Contoh macam dekat dalam ni Lemon 2 ni tadi, wajah manusia dengan emosi jelas, terkejut, gambar nak umpan seseorang. Gembira, tergamam, YouTube data, thumbnail dengan wajah akan menaikkan 30% CTR. Okey, yang ketiga, teks besar. Macam tadi, yang saya cakap tadi 50%. Iaitu macam ni contoh maksimum 5 patah-patahan. Font tebal boleh dibaca dari jauh. Contoh RM50 sehari. Itu je dulu. Bawah tu kena baca term and condition apply. Tapi untuk berhentikan orang tadi, macam cakap hook visual tadi, macam daripada nombor 1 tadi adalah macam mana kita cara nak berhentikan orang daripada skip ke tempat lain. So bila video tu masuk je kita macam kalau biasa nampak, kalau content creator dia akan buat macam satu hook visual awal-awal tu, lepas tu dia akan keluar macam stesen TV dah mati. Lepas tu dia back balik pada awal video yang sebenar. Kebanyakan video macam tu yang akan dapat hook visual. Dan orang akan tengok sampai habis. Okay, yang keempat adalah kontras warna. Iaitu latar dan teks terang atau sebaliknya. Elak warna seakan-akan mata penat atau auto skip. Maknanya elakkan warna seakan-akan, maknanya warna yang lebih kurang. Contoh kalau purple pergi purple. Dah purple tapi kita buat dark purple sikit. Kita elakkan benda macam tu. Purple macam contohlah macam visual yang saya buat slide sekarang ni kan. Video slide sini dia mainkan peranan warna. Contoh warna putih, warna biru, warna purple dan warna pink. Dia tak ada warna seakan-akan kat situ. Dia ada warna putih, direct, biru-biru, purple-purple, pink-pink. Macam tu. Yang kelima adalah anak panah, bulatan atau tunjuk tangan ke arah produk teks. Arahkan mata viewer ke tempat yang penting. Okay, contoh. Tahu tak kenapa anak panah tu penting dalam sesuatu poster ataupun dalam sesuatu tindakan. Okay, saya bagi satu contoh. Yang ni sifat semula jadi manusia dipecahkan daripada 4 kategori. Ini rahsia personality manusia. Ini kalau nak belajar personality manusia ni kena belajar dengan Kak Azhar. Kak Azhar dia mungkin ada ilmu ni. Macam saya pernah belajar psikologi untuk bahagian rahsia mengenali watak seseorang manusia. So dia ada pecah kepada 4. Yang pertama adalah dominan. Dominan orang yang membuat keputusan. Yang kedua, sanguine person. Orang sanguine person ni kalau tak salah, saya dah lupa tak agak-agak sikit. Sanguine person orang yang suka dipuji dan dia suka menonjolkan diri dia. Ini sanguine person. Kelebihan dia tadi, kelemahan dia kat situ dah boleh nampak. Dia suka menonjolkan diri dia dan kedua adalah dia suka dipuji. Kalau puji dia akan senang. Senyum gelak. Itu adalah orang yang sanguine person dan dia banyak bercakap. Ada yang dalam ni kategori sanguine person?
Fahmi. Ni belajar kriteria manusia. Nak dapat ilmu ni ada dekat mungkin korang boleh beli. Mungkin korang boleh beli dekat apa ni, buku apa Rich Daddy Poor Daddy pun ada dalam tu, dia akan tunjukkan kriteria manusia. Lepas tu yang ketiga tadi adalah kita panggil dia bukan, saya lupa nama dia apa, tapi dia ni adalah orang yang mendengar. Orang yang mendengar ni dia akan, contohlah bila saya tunjuk anak panah ke sini, mata dia kalau kita bercakap dengan dia, mata dia akan pergi je terus ke situ. Dia memang orang yang fokus. Saya lupa kategori nama dia, tapi dia jadi kategori yang mendengar. Kalau kita cakap A lah dia. Yang keempat saya tak ingat. Tapi tiga kategori ni dia main lah. So kalau kita berjumpa orang yang macam pemalu, tak banyak cakap, dia adalah kategori orang yang ketiga tadi saya cakap. Maknanya kita boleh menunjukkan bila ada nak panah tadi, saya cakap tadi kenapa nak panah ni, kebanyakan orang Malaysia ataupun orang yang biasa-biasa, bila kita nak test orang tu senang je. Bila anda bercakap dengan dia, anda pegang pen, tapi tengok muka dia, tulis je, dia akan pandang pen atau tengok muka. Kalau dia tengok pen tu, maknanya dia adalah orang yang jenis kategori ketiga tadi, dia akan orang yang jenis fokus. Saya lupa nama dia apa. Dia, kalau dia nak tunjuk something, dia kena tunjuk fakta kat dia supaya dia faham. Okay? So kita akan guna sanguine, coloris, melancholis, sebutan saya lain sikit tapi mungkin sama, dia 4 tu. Sanguine person yang tadi tu lah, dia dominan. Sanguine adalah 4 tu, dia lebih kurang mungkin dia punya tu dah lain, dia punya tu setiap buku dia akan buat lain. Lain sebutan dia, macam saya pakai dominan, saya tak ingat, tetapi benda yang sama lebih kurang. Cara mengenali manusia dan cari kelemahan dia dekat situ lah. Itu rahsia besar tu. Okay. So sekarang kita akan pergi ke alat AI iaitu ChatGPT dan Gemini. Okay. ChatGPT kita akan guna untuk buat copywriting dan idea. Gemini kita akan guna untuk buat kuasai visual dan analisis. Okay. Sekarang kita nak pergi ke ChatGPT untuk menghasilkan copywriting thumbnail. Sekejap. Okay, sekarang ni saya nak semua orang buat, minta ChatGPT hasilkan 10 idea untuk tajuk hook produk. Hook produk ataupun niche masing-masing lah. Maknanya bagi 10, sediakan 10 idea. Okay, jom kita buat sama-sama. Kita hasilkan 10 idea untuk tajuk thumbnail produk. Buka ChatGPT ya semua. Kita minta dia, yang apa yang kita minta tadi adalah hasilkan 10 idea tajuk thumbnail untuk lepas tu dalam kurungan tu tak produk kita. Apa produk kita yang ada. Hasilkan 10 idea thumbnail untuk produk. Okey, sebagai contoh saya buat produk, sampai satu produk, produk apa kita ambil produk. Okey,
Kita ambil produk papan ke kunci. Terus ambil produk papan ke kunci. Okey. Bila buat ni, tengok apa yang dia akan bagi. Okey, tengok Bila tengok 10 idea ni, apa yang kebiasaannya, yang best adalah nombor 6 dan ke-7. Cuba tengok, scroll dulu satu-satu. Tengok dekat mana ayat yang akan keluar. Kita tengok, kita rasa ayat dia paling best. Kebiasaannya ChatGPT kalau kita letak 10, dia akan duduk dekat nombor 6 ataupun 7. Itu rahsia dia. Dia akan duduk dekat 6 ke 10 tu ada idea yang paling sedap lah. Daripada 6 ke 10 tu, 1, 2, 3, 4, 5 biasanya idea dia macam biasa-biasa je. Tapi 6 ke 10 idea dia akan lebih baik. Okey. Dah pilih yang mana satu, sebagai contoh sekarang, katalah macam saya nak ambil ayat nombor saya lebih suka kenapa orang tukar ke keyboard ini. Okey. So dekat sini saya akan ambil nombor 6. Minta teks thumbnail maksimum 5 perkataan yang ada emosi terkejut. Okey, kita minta dia teks thumbnail 5 perkataan yang ada emosi terkejut. Contoh kita pilih nombor 6. Saya pilih nombor 6. Hasilkan teks thumbnail yang ada emosi terkejut. Okey. Sekejap Kenapa dia tak jalan? Semua buat tak? So dia akan keluar macam ni lah sepatutnya. Macam ni apa ramai orang tukar keyboard ni? Teks tak perlu pendek, besar dan beri rasa terkejut. Ni pilihan teks thumbnail dia. Ataupun kita panggil macam dia punya key point dia. Trigger point dia dekat sini. So dia bagi 10. Saya terlupa, patut saya buat tadi. Sekejap Saya buat sekali. Betulan.
Hasilkan teks thumbnail maksimum ada 5 perkataan yang ada emosi terkejut. Okay. Dapat tak semua? Keluar tak macam saya punya? Dapat. Dapat boleh bagi tak kau ulang semua tadi? Hasilkan 10 produk. Okay, sekejap Bukan hasilkan 10 produk. Okay. Hasilkan 10 idea. Saya hantar dekat dalam ni. Macam saya pakai papan kekunci. Mungkin boleh tukar lain. Betul yang kedua, saya guna yang ni. Okay. Dapat Yang ketiga kita akan minta okay. So sekarang dia punya prompt yang ketiga tu adalah hasilkan 3 versi teks dengan gaya berbeza iaitu soalan, kenyataan kuat dan juga nombor. Kemudian test satu-satu di platform TikTok, YouTube dan Facebook. So dekat sini dia akan tunjukkanlah cadangan ujian platform. Untuk versi A, kenapa ramai orang tukar? Stop scroll. YouTube, keyboard ni memang gila, CTR. Facebook, 3 sebab ramai orang tukar. Klik dan engagement. Dapat tak? Dapat ke? Puan Ani dapat Puan Ani? Puan Rohani okey? Kalau tak faham bagi tahu tau. Yang ketiga ni apa dia punya ayat tadi coach? Yang ketiga tadi. Ayat dia tadi yang saya bagi tadi. Hasilkan 3 versi teks dengan gaya berbeza iaitu ada soalan, kenyataan yang kuat dan juga nombor. Kemudian test satu-satu di platform iaitu TikTok, YouTube dan Facebook. Sebab kita nak tengok apa yang dia akan hasilkan. Tak apa Kak Su, tak ada masalah. Sebab yang saya punya ni tadi
Macam tadilah yang awal-awal tadi saya keluar gambar, mungkin orang lain tak keluar gambar. Macam ni, saya yang buat keyboard ni, Kak Su buat apa tadi? Keluar gambar tak? Ha. Macam saya tadi, saya buat ni, dia keluar gambar siap. Ada yang tak keluar gambar macam bawah ni. Dia ada keluar gambar, ada tak keluar gambar. Dia tak ada salah. Yang penting hasil dia tu. Macam tadi kan, macam contoh yang saya buat tadi. Keluar ayat pun okey. Yang penting dia keluar ayat macam tadi kan. Contoh macam yang ni. Macam tadi, gaya soalan, curiosity. Kenapa ramai tukar? Fokus dia buat orang nak tahu jawapan. Sesuai untuk TikTok. Video dia kena buat wajah terkejut, keyboard besar dan anak panah. Kekuatan untuk scroll stopping. Maknanya kalau orang baca, orang tengok kenapa ramai orang tukar ayat dia, lepas tu buat kat TikTok, bila orang tu orang akan stop dekat kita punya video tu untuk tengok. Okay, yang kedua ni adalah kenyataan kuat ataupun kita panggil dia punya punchline. Punchline ayat tu. Contoh, keyboard ni memang gila. Kata dia. Fokus kepada emosi dan keyakinan. Sesuai untuk YouTube. Okay, visual dia kita gunakan keyboard, hero shot, RGB eksplosif dan juga ekspresi terkejut. Kekuatan akan nampak lebih agresif dan premium. Gaya nombor, iaitu curiosity ataupun plus value. 3 sebab, macam tadi ayat dia, 3 sebab ramai kena tukar. Okay. Fokus dia adalah janji kandungan yang jelas sesuai untuk Facebook. Maknanya yang ketiga ni memang sesuai hanya kalau kita buat testing tu dekat Facebook memang akan sesuai lah. Iaitu visual nombor 3 sangat besar plus keyboard dan plus 3 elemen benefit. Kekuatan dia adalah mudah difahami dan memberi sebab untuk klik. Atau rasa lagi macam contoh lah. Katalah macam tak berapa okey benda ni. Contohlah kan. Okay. Suruh dia buat deep research. Kat sini tulis. Buat deep research. Untuk tiga platform ini. Okay. Maksudnya kita suruh dia buat deep research lagi untuk bahagian ketiga-tiga platform ni. Kalau kita rasa tak berapa, so kita minta dia buat deep research. Ni penting deep research ni kalau nak tahu, kalau kita nak buat sesuatu secara mendalam atau nak lebih memahami, boleh buat deep research. Bagi tahu dia, suruh dia buat deep research supaya dia akan keluar lagi benda-benda yang contoh macam ni. Soalan paling sesuai. Kenapa ramai tukar? Dia kat sini dia akan keluar kenapa ramai tukar. Kenapa? Soalan menghasilkan informasi gap, iaitu ramai tukar kepada apa? Apa yang special tentang keyboard ni? Kena tahu jawapan. So dekat sini anda akan nampak kenapa ayat tu cukup power ataupun ayat tu boleh membuatkan orang berhenti scroll. Maknanya orang tu tak akan skip video kita. So dekat sini boleh nampak kajian menunjukkan TikTok score. Stop scroll akan jadi 5/5. 5 star, curiosity 5 star, readability 5 star, emotional impact 5 star. Product relevance 4.5. So ni cukup tinggi. Ayat ni akan buat, kalau buat dekat TikTok ni sangat-sangat powerful lah. Okay. Okay, kalau untuk kenyataan kuat, kita buat dekat YouTube. Contohnya macam ayat ni. Title dia, aku baru faham kenapa orang tukar keyboard ni. Keyboard ni memang gila. Thumbnail dia, title dia, aku baru faham kenapa orang tukar keyboard ni. Okay. Dekat sini dah boleh nampak.
membandingkan berapa title combination. Ingat, kalau kita nak buat sesuatu thumbnail, nak tengok dia berjaya ataupun tidak, sila buat deep research macam yang saya buat sekarang ni supaya anda akan nampak lebih jelas kenapa benda ni berjaya. Kalau anda ada satu contoh video lah, katalah tengok video ni, anda rasa video ni macam jadi, ambil link tu, pergi buka dekat terpanggil video ni, saya pakai apa, saya lupa lah. Saya astagfirullahaladzim. Yang buka link tu, kita tengok video tu, lepas tu kita ambil dia punya data, bagi dekat ChatGPT, suruh dia buat ringkasan dan kita akan tengok balik. Kita suruh dia buat research, keluarkan benda tu, adakah benda tu sesuai untuk digunakan dekat TikTok, YouTube ataupun Facebook. Yang mana satu lebih sesuai. So bila kita dah ada data research dan kita gunakan data research kita bagi dekat ChatGPT untuk buat bagikan cadangan ataupun boleh lantik dia sebagai data, sebagai dia seorang content creator ataupun data management ni untuk buat research supaya dia pilih yang mana akan buat dapatkan thumbnail yang terbaik. So setakat ni faham tak? Saya rasa macam pening je semua. Okey ke tak? Saya rasa macam pening semua yang ni. Dia benda simple je. Sebenarnya kita tak payah macam perlu nak serabut sangat. Dia macam, dia simple. Sebenarnya benda ni simple. Cuma saya bagi tunjuk ni secara mendalam supaya anda dapat memahami macam mana nak buat thumbnail, ayat thumbnail visual yang terbaik untuk anda punya produk ataupun servis. Sebagai contoh, kalau nak jual makanan, apa yang kita kena letak? Contoh macam Kak Su kata nak jual ikan bekuk. Okay. Ayat ikan bekuk tu, minta dia hasilkan dia punya thumbnail punya ayat tadi. Apa yang patut ada dalam tu. Sebelum tu saya nak tanya Kak Su ikan bekuk tu nama tempat ke nama ikan? Ke nama masakan? Nama ikan bekuk. Nama ikan yang diperap. Maknanya dia tak kisahlah ikan tu ikan apa. Sebab dekat perapan tu dia panggil bekuk. Sekejap. Tapi dekat tempat saya ada satu nama. Sorry dia melalut sikit. Dekat tempat saya ada satu ikan singgang. Singgang bekuk. Dia kata situ. Masak singgang bekuk. Macam tu lah. Saya pun tak pasti lah. Singgang ikan bekuk ke macam ni, tak ingat. Singgang ikan bekuk. Dia apa tu? Ikan bekuk ni dia perap berapa jam. Kalau singgang ikan bekuk tu rasanya tak ada kot. Kalau dekat Kelantan lah. Okey. Tapi dia kedai orang Kelantan kat tu. Mungkinlah dia buat, dia perap dulu ikan tu. Lepas tu esoknya dia singgang. Mungkin jugalah macam tu. Sebab Kak Su pun tak pernah lagi buat macam tu. Boleh try tu. Okay. Back to yang apa yang tak sedap. Bekuk bermaksud kembang coach. Okay. Kalau utara ikan perkasam. Perkasam saya tahu. Selalu makan. Okay. Back pada yang kita belajar ini adalah macam saya cakap tadi. Thumbnail ni sebenarnya benda ni mudah. Dia sama macam kita belajar sebelum ni yang buat video. Nak buat video hook. Macam mana kita nak buat video hook. Ni macam mana kita nak buat thumbnail. Perkataan copywriting dia. Lepas tu kajian sedikit macam mana kita nak dapatkan salah satu ayat yang bagi thumbnail yang bagus. Dekat sini sebenarnya saya dah ajar
anda secara basic dan juga mendalam. Maknanya bila dah buat deep research, anda dah sampai satu tahap di mana anda dah tahu anda kena buat apa. Ha. Kalau setengah orang, kalau dia tak menggunakan AI ni secara betul, dia cuma akan terus buat macam saya cakap tadi yang pertama. Bila saya cakap tadi, hasilkan 10 macam tadi macam mana soalan tadi? Okay, yang mula-mula tadi. Hasilkan 10 idea thumbnail untuk produk papan kekunci. So, buatlah ikut saya tadi. Buat. Sampai sini. Yang kedua tadi pun saya cakap, okay. Pilih mana satu. Lepas tu hasilkan teks thumbnail maksimum ada 5 perkataan yang ada emosi terkejut. Dia pun buat. Lepas tu yang ketiga, hasilkan 3 versi teks dengan gaya berbeza iaitu soalan, kenyataan, kuratan dan nombor. Kemudian, test satu-satu di platform TikTok, YouTube dan Facebook. Okey, dia pun buat. Lepas tu dah ikut je macam ni. Dah nampak macam ni. Okey, kita buat je. Jangan. Masuk kelas ni, kita bukan nak belajar basic sangat. Basic sangat boleh macam ni. Tapi nanti saya cakap terang. Kalau saya bagi tahu yang atas ni je, anda tak akan faham apa yang sepatutnya ada dalam anda punya thumbnail tu. Sebab tu saya cakap tadi, prompt yang keempat ni yang penting. Buat deep research untuk ketiga-tiga platform ni. So bila saya dah bagi tahu kat dia, dia keluarkan kenyataan di mana macam tadi kat sini saya buat research untuk research tetapi saya nak betulkan satu perkara daripada cadangan awal. Jangan anggap setiap platform menggunakan thumbnail dengan cara yang sama. Mekanisme paparan dan tingkah laku pengguna berbeza. Saya semak panduan platform, sumber kereta atau marketing dan kajian semasa. Kesimpulannya, 3 teks yang kita pilih memang sesuai untuk hipotesis ujian, tetapi penempatan dan cara menggunakannya perlu diubah mengikut platform. Ingat, ayat deep research ni pun dah membezakan antara 1, 2 dan 3. Dia kata tadi, 3 teks yang kita pilih memang sesuai untuk hipotesis ujian, tetapi penempatan dan cara menggunakannya perlu diubah mengikut platform. Okay. Dapat So dekat sini, dia dah terus sediakan sekali dengan macam sini. Jangan hanya ada tag, tetapi ada satu lebih itu, jangan ada tag. Untuk mendapatkan data yang betul, kita perlu memastikan visual dan tag adalah satu-satunya variable yang berubah. Sebagai contoh untuk TikTok, kenapa ramai tukar? Keyword ni memang gila. 3 sebab ramai orang tukar. Gunakan produk yang sama, lightning yang sama, wajah yang sama, background yang sama, durasi sama, audio yang sama, CTA yang sama. Barulah kita boleh teks mana yang menghasil responses yang baik. So dekat sini, dia dah buat research sekali, ranking akhir dia adalah membezakan ketiga-tiga platform ni dekat mana yang paling terbaik iaitu TikTok. Dia akan mendatangkan curiosity dan hook. YouTube dia akan pergi kepada emotion dan title synergy. Ketiga, information dan curiosity. Dia setiap algoritma untuk setiap platform tu adalah berbeza. So kita kena buat ketiga-tiga. Okay. Okay, dapat Faham Ada tak soalan nak tanya dekat part sini? Okey dah. Saya ada. Saya ada apa-apa.
Okay, sekarang kita nak pergi ke Gemini. Okay. Okay, sekarang kita pergi ke Gemini untuk idea, visual dan analisis. Okay. Gemini by Google ni pandai bayang gambar, analisis video dan cadang komposisi. Pakai untuk bahagian visual thumbnail. Okay. So sekarang kita akan buat step pertama, buka Gemini masing-masing. Sekarang kita buat analisis thumbnail pesaing. Okay, sebagai contoh, anda kena pilih, kena cari thumbnail pesaing. Contohlah, cari je dekat internet, buka Google, search bisnes yang sama lebih kurang dengan anda, produk, contoh produk kesihatan ke, macam saya tadi saya buat keyboard. Kalau saya search keyboard ni, dia akan keluar macam-macam jenis brand lah. So pilih 3 thumbnail pesaing. Cari thumbnail pesaing dia, lepas tu tanya dekat Gemini tu apakah elemen visual yang buat thumbnail ni viral. So atas 3 gambar, tanya dekat tu untuk hasilkan analisis. Bagi contoh tadi ayat dia, apakah buat analisis apakah elemen visual yang buat thumbnail ini viral. So sekarang ni kita buat sama-sama. Buka Gemini, buka Google dulu, cari 3 keping gambar untuk produk yang sama. Sebagai contoh macam saya buat tadi lah. Kalau contoh saya pakai keyboard lah. So saya buka Google dulu. So dekat sini saya akan cakap kat dia. Thumbnail produk papan kekunci. Ini contoh je lah. So, saya punya ada kat sini ada satu. Kat sini ada satu. So saya bolehlah pilih mana satu, ambil 3 keping gambar. Savekan dulu thumbnail dia. Kemudian masukkan dekat Gemini. Sekejap kita buat sama-sama. Saya pilih kejap. Baik, save. Okay. So sekarang ni saya nak buka Gemini. Okay. Sekarang ni saya upload dulu file tadi. So ayat tadi upload
Okey, sekarang kita tanya dia, so dia hasilkan analisis. Analisis apakah berikan analisis data untuk image ketiga-tiga image ini. Apakah elemen visual yang buat thumbnail ini viral? Okay, sekarang buat macam yang saya buat ni. Kita tengok apa yang dia akan bagi. Okay, semua dah buat ke analisis? Okay, ni saya tunjuk saya punya. Image pertama, teknik fokus bintang utama, depth ataupun texture. Ini menggunakan pendekatan fotografi produk klasik yang berkesan untuk peminat teknologi enthusiast. Kedalaman medal, cetek. Okey. Okey, banyak analogi dia adalah bayangkan gambar selebriti di kapet merah atau belakang wartawan lampu kilat. Menjadi kabut supaya mata anda dan hanya tertumpu kepada selebriti tersebut. Pepatah kuncinya adalah selebriti seperti dalam gambar ini. Okay, image kedua untuk saya punya dia panggil teknik penjualan gaya hidup. Maknanya penyelarasan warna color harmoni. Analogi dia adalah sama seperti melangkah masuk ke bilik pameran IKEA ataupun kafe hipster yang estetik. Anda bukan sekadar mahu membeli meja atau kerusi, anda mahu membeli perasaan anda di situ. Image ni menunjukkan penonton berfikir saya mahu meja kerja saya kelihatan dan terasa senyaman ini. Boleh share sikit tak apa yang anda dapat? Yang ketiga, infografik segera. Kat sini macam sini, kenapa infografik segera? Sebab dekat sini nampak dia ada tulis adjustable, LED, connecting view, 80 key, volume knob, quiet keyboard. So ni lebih menunjukkan detail. Sebab tu kat sini dia panggil yang ketiga tadi adalah infografik segera, utility and curiosity. Kesimpulan dia, kenapa mereka boleh tular? Sesuatu image ataupun thumbnail tular apabila ia berjaya melakukan salah satu daripada tiga perkara yang sangat baik. Menonjolkan kualiti premium, membangkitkan emosi dan keinginan gaya hidup, dan yang ketiga, informasi yang cepat dan mudah difahami. Okay. Nampak? Jelas tak dekat situ dia bagi? Okay. Ada siapa-siapa nak share tak anda punya ni? Wayana cuba share sikit Wayana. Dari tadi dia thumbs. Mari kita tengok Wayana punya sikit.
Puan Faizah dah buat dah. Kenapa ramai tukar? Tak apa, pelan-pelan. Saya tunggu ni, saya tunggu. Pemarian poster pun dah cantik, dah ada hook, semua dah lengkap. Dia tak perlu tu crowded, cukup sekadar informasi cukup. Dia keluar sendiri tu coach, dia tak panjang-panjang yang coach bagi tu, yang tunjuk macam coach buat. Tak apa ni, okey lah ni. Kalau tanya saya, okey. Ayat dia kan macam tadi kan, dia punya tu ayat besar. Lepas tu ada penyelesaian. Perut tak selesa, tanya masalah dia apa. Jangan abaikan. So dapatkan inner fiber. Serat probiotik. So untuk satu poster ataupun leaflet ataupun panggil apa, brochure, macam ni pun dah cukup dah. Lepas tu kalau tu nak letak nombor telefon boleh, ataupun kat belakang cop je nombor telefon. Macam-macam boleh. Okay. Jadi dah okey dah ni. Cuma muka terkejut betul lah. Itulah muka terkejut tu macam. Patut dia bukan muka terkejut. Kalau macam poster tu untuk macam perut tadi, buat muka dia muka sakit. Kalau muka sakit okey. Saya salah pilih lah coach. Dia okey lah tu, cuma better kalau kita buat muka sakit. Sebab kita cakap sakit perut. Itu. Okay. Okey. Yang mana dah buat tu, sekarang kita pergilah yang lepas analisis tadi kita buat, kita pergi ke cadangan yang kedua itu, cadangan komposisi. Okey. Tulis kat sini, cadangkan komposisi thumbnail untuk produk X dengan latar belakang Y, audience Z dapat susun rule of third dan fokus kontras. Ini kita nak buat cadangan komposisi. Kita pergi ke kedua dekat Gemini tu tadi. Okey. Ini contoh ayat dia. Okey. Cadang komposisi thumbnail untuk produk X dengan latar belakang Y dan audience Z. Dapatkan susunan rule of third, fokus dan kontras. Okey. Kat sini kita dah bagi tahu dia untuk menceritakan komposisi yang memukau dan menghentikan ibu jari audien dapat terus menjadi atas scroll ataupun orang tu stop scrolling. Kita perlu menggabungkan produk X, menggunakan latar belakang Y dan psikologi Z. So susunan rule of third dia adalah, kat sini dia dah tulis, ini adalah tulang belakang bagi mana-mana reka bentuk yang estetik dan dinamik. Reka bentuk yang diletakkan di tengah-tengah. Ingat tak dulu yang rules of 9 tu? Maknanya 9 petak yang dulu kita buat tic-tac-toe tu, dia duduk kat tengah-tengah. Inilah dia punya rules of third dia tu. Maknanya di tengah-tengah
titik bagi 9 kotak tu. Okey. Tu untuk kita letakkan komposisi thumbnail kita. Ingatkan dulu yang kita belajar tu. Ingat semua thumbnail yang asal kita belajar dulu. Thumbnail sekarang ni kita belajar pada yang asal rules of third tu. Kat mana kita nak ambil fokus, gambar tu duduk kat mana. Okay, sekarang fokus dia adalah mengarahkan perhatian. Contoh kalau kat sini dia tulis kedalaman medan atau depth of field. Dia benda yang sama, kita ulang balik, maknanya macam saya kata tadi walaupun kita dah belajar dulu, bila sampai ke kelas sekarang, kita masih gunakan dulu untuk kita adaptasi kita guna dekat kelas hari ni. So benda ni kita saling akan mengguna balik. Guna balik supaya kita tak lupa satu. Lagi satu pun dia menggunakan teknik yang sama. So, dapat Dapat tak macam saya juga? Kak Su ada 2 tangan. Satu tangan bawah, satu tangan kat atas. Tangan kiri kanan yang sama. Okay, lepas tu yang ketiga adalah idea sketsa visual. Itu kita akan minta dekat Gemini untuk hasilkan yang baru. Supaya kita cari contoh macam ni Kita minta kat dia adalah prompt dia berikan 5 idea visual thumbnail untuk produk X. Cadang wajah emosi, produk saiz besar, teks pendek dan panah. Okey Puan Shirley, dah sampai rumah Okey, terima kasih masuk. So hantar kat dia, berikan 5 idea visual thumbnail. Ini tadi yang penting tu. Saya cakap tu. Ada penyelesaian masalah, kena ada masalah, kena ada penyelesaian. Apa kejutan minda dia. Kontras lama dengan baru. Benda-benda ni semua idea yang ada ni akan membuat kita punya produk tu lebih menarik untuk orang lihat. Contohlah saya ambil satu kat sini. Contoh Saya minta dihasilkan image, kita tengok. Okay, not bad.
Okay, yang tadi tu wayana kita punya. Dia macam ni. Ni contoh lah. Solution dia reka bentuk untuk menarik perhatian pantas untuk memaksa audiens menekan video anda. Biasanya kalau video macam ni, gambar image awal macam ni, kebiasaannya jumpa kat mana? Biasa jumpa kat mana kalau video macam ni? Reel ke? Kat mana? Kebiasaannya saya jumpa kalau video macam ni, saya akan jumpa dekat YouTube. YouTube dia banyak akan buat gambar sebelum start video tu dia akan keluar gambar macam ni. Dekat YouTube banyak lah. Bila kita buka baru nampak video dia. Kalau kita tak tekan, kita tak nampak pun. Video tu tak keluar. Tengok wayana punya. Dia punya set keluar gambar lagi. Saya tadi dia keluar cuma teks saja. Tak nampak. Lepas tu tadi yang terakhir saya tulis kat situ warna kita minta cadangan dia. Okey, warna apa yang ditingkatkan kontras untuk latar gelap dengan produk X. Dapatkan cadangan hex dan plus psikologi warna. So dekat sini saya bagi tahu dia keluarkan. Sebab kita buat analisis tadi, bila kita keluarkan analisis dalam satu prompt ataupun kerja yang kita buat, kalau kita continue dalam tu, dia akan bercerita tentang berkaitan apa yang kita buat daripada awal tadi. Sebagai contoh macam tadi, saya ni dah bertukar produk. Sebab tadi kita pakai produk X. Patutnya produk X tadi kita tukar kepada keyboard, dia akan jadi keyboard terus. So saya silap tadi lah. So produk X tu anda bertukar kepada produk anda lah, anda sendiri. Ataupun macam saya tadi, saya dah terpatutnya buat macam Poyana tadi dia buat headset, kena buat headset lah. Saya patut tukar keyboard tadi, papan ke kunci. So dia akan gunakan papan ke kunci lah. So kena buat penambahbaikan sikit kat situ tadi. So kat sini dia bagi tahu kod hex ni adalah kod warna. Yang mana tak berapa faham apa benda lah hashtag FFCC00. Ni adalah kod untuk warna dalam komputer. Contoh merah jambu panas, hot pink magenta, sudah jadi FF007F ataupun FF00FF. Ni akan keluarkan warna ni lah. Dapat lah? Dapat ke? Boleh Dia kat sini tadi, saya buat balik. Saya tukar semula. Produk X ni adalah papan ke kunci.
aplikasikan kepada produk anda. Macam tadi saya buat balik sebab saya tukar tadi produk X tadi dia jadi produk X kan. Jadi benda-benda yang bukan saya buat tadi. So saya tukar. Saya buat balik. So dia punya ni pun akan bertukar permainan. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu semua. Gemini sekarang sangat powerful Gemini sekarang memang powerful. Kalau orang dulu cakap macam kata kalau cloud tu bagus, yes memang bagus. Tapi disebabkan dia baguslah, Gemini keluarkan satu yang powerful juga AI dia sekarang. Macam mana pun ChatGPT pernah dengar kan cerita pasal ChatGPT ni, dia punya automation dia keluar sendiri. AI dia keluar sendiri. Kalau pernah dengar lah cerita tu keluar, rasa saya dalam bulan lepas. Kod bagi arahan untuk kod warna tu. Okey, sekejap. Saya nak buat balik yang tadi, yang kesalahan produk X tadi. Okey, lepas tu Boyana jangan lupa tukar ni produk X tu kepada ni tadi. Ni Boyana dah tukar lah. Dia produk makanan kucing. Kenapa kartun coach? Okay, macam saya cakap tadi, kalau kita tak buat dia punya prompting tu detail, so dia akan jadi ikut suka dia nak buat lah. Kalau boleh detailkan, nak gambar tu realistik ataupun kartun. So kena detailkan sikit. Ni saya cakap tadi, memang bila image yang saya buat ni memang dia sesuai untuk YouTube. Kat sini pun ada YouTube thumbnail, split screen composition. Yang ni dipanggil split screen composition. Benda macam ni akan buat video tu orang nak tengok. Apa benda ni bunyi dia kan? Macam tu. Okay, dapat
Okay, sekarang ni saya buat balik apa yang saya silap tadi, saya ulang balik semula. So sekarang dah sampai dekat warna. Ni lah contoh-contoh dia. So bila kita dah sampai dekat sini tadi, palette warna dah kontras. So dekat sini untuk visual dan analisis tadi dah selesai lah. Okey, ni contoh prompt lah. Contoh prompt yang lengkap. Okey, dekat sebelah kanan ni boleh ambil. Saya jual kopi specialty Malaysia untuk pekerja korporat urban. Umur 25 hingga 40 tahun. Hasilkan 5 idea thumbnail untuk TikTok. Setiap idea perlu ada 1 hook, visual pelik, 2 wajah emosi, 3 teks. Okey, saya bagi yang ni Boleh copy semua sekejap. Dan boleh cuba. Ni contoh prompt yang lengkap. Okay, boleh copy ni, boleh buat, tukarlah produk anda. Ataupun nak tukar 4 palette warna gelap, accent neon, cuba buat baru. Laju je pun yang nak buat. Bila dah bagi detail dia baru jadi kan. Baru gambar tu lebih kemas. Ni sedih gembira Poyana. Dia sedih tapi dia gelak. Macam mana tu? Okay, dah buat dah? Dapat tak? Dapat tak? Okay, saya pun buat juga. Saya jual papan ke kunci speciality Malaysia untuk gamers berumur 25 hingga 40 tahun. Hasilkan 5 idea tengok. Okay, sekian. Okay, so saya buat macam ni. So saya hantar macam tu. Yang ni saya pakai balik dekat ChatGPT Gemini saya sambung dekat Gemini. Sebab saya risau ada yang Gemini yang ChatGPT yang dah terhad.
Okay, dekat sini macam saya punya tadi, dia bagi kita minta dia 5. So dia keluarkanlah. Modifikasi jentera berat. Hook visual pelik di tengah bawah skrin foreground terdapat satu switch mechanical papan kunci yang telah dikorek dan digantikan dengan miniature enjin berkuasa tinggi kelihatan seperti buat enjin Skyline dan sedang berasap dari kelihatan dalam. Wajah emosi terkejut dari atas skrin. Kita tengok tengok apa dia jadi. Macam pelik ni. Ambil image, saya ambil ni copy image ni, saya buat dekat ChatGPT. Tengok apa dia jadi kat ChatGPT nanti. Lepas tu dia bagi analisis. Faham tak kenapa saya suruh buat dekat dalam satu bahagian saja? Setiap kali apa kita buat, dia akan keluar analisis. Analisis. So ada pernah nampak kenapa dia keluar? Analisis elemen prompt. Untuk memastikan AI menangkap step nadi visual yang kita rancang, arahan di atas untuk memecahkan babak ini kepada beberapa fungsi kritikal. Pencitraan mikro, kawalan anatomi, pencahayaan kontras, orientasi skrin. So dekat sini dah boleh nampak bila kita keluarkan satu je prompt, analisis, dan dia akan gunakan analisis ni untuk seterus-terusnya sampailah kita selesai. Bila kita selesai, dia akan berhentilah. Saya tunjuk contoh-contoh saya buat dekat ChatGPT image tadi. Nampak? Pasal keyboard ada engine Skyline. Memang dia jadi pelik lah. Tapi apa kata kalau kita cuba tukar pula buat dekat Gemini. Tengok apa dia akan keluar. Image tu. Tadi gambar dia pakai magnifying glass. Tengok ada engine dalam papan kunci. Lepas tu size dia oversize punya keyboard. So kita tengok apa hasil dekat Gemini. Tengok which one is better. Okay, untuk pilihan satu dan pilihan kedua, yang mana awak rasa okey? Yang ini ikut. Gemini. Gemini okey. Yang lain? Satu. Okey. Okay. Kalau tanya saya, kenapa Gemini ni dia nampak lebih cantik ataupun lebih berkesan, sebab dia nampak detailing dekat papan kekunci tu sendiri. Papan kekunci tu bukan sebab ada engine tau. Sebab yang lain ni pun besar. Oversize keyboard. Ekspresi muka dia nampak memang terkejut. Dan engine ni bukan engine Skyline lah. Engine Skyline tadi yang dekat ChatGPT tadi betul engine Skyline. Yang ni bukan engine Skyline. Tapi tak tepat jugalah engine Skyline yang ada dekat ChatGPT tu. Tapi kalau gambar saya pilih yang nombor 2 ni lah. Namanya dekat Gemini ni saya rasa is much better. Ingat untuk buat thumbnail,
Dekat TikTok kita menggunakan size ratio dia adalah 9:16. Untuk YouTube 16:9. Facebook 1:1. Okay, ingat TikTok 9:16, YouTube 16:9, Facebook 1:1, Instagram pun 1:1. Yang tu penting, ratio tu penting. Jangan salah guna ratio. Kalau kata dekat nak buat YouTube 9:16, dia akan jadi kecil. Tapi kalau dekat TikTok buat 9:16, dia jadi kecil. Tetapi kalau kita baring ataupun kita panggil apa? Rotate phone tu, dia akan jadi penuh screen. Yang tu pun cantik. Tapi kalau macam saya suka kalau dekat TikTok memang saya suka buat cinematic. Saya buat 16:9 supaya orang terpaksa pusingkan telefon tu untuk dapat lebih kepuasan. Macam tu. Kalau tanya saya lah. Tapi kalau ikut pada apa yang analisis yang telah dibuat, kita gunakan ratio yang betul iaitu 9:16 untuk TikTok, 16:9 untuk YouTube dan untuk Instagram dan Facebook menggunakan 1:1. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita malam ni? Kau Azhar tak dapat sama dengan kita. So ada apa soalan tak nak tanya? Bertanya soalan? Ada soalan? Tak ada? Semua faham Setakat ni tak ada. Okey, baik. Faham coach Boleh buat tak? Saya rasa boleh buat tak? Thumbnail yang menarik. Saya rasa pun boleh buat ni sebab masing-masing pun dah biasa main dengan poster, dah biasa dengan video. Cuma kena tinggal polis-polis je. Lepas tu macam hari ni belajar macam mana nak buat analisis ataupun deep research tu supaya kita punya thumbnail tu jauh lebih baik daripada sebelum-sebelum ni kita buat. Saya rasa Kak Su akan antara orang yang akan paling cepat akan buat. Wayana pun sama. Nanti kita boleh tengok. Nanti sebarang apa Kak Ija kita pun boleh buat share dalam grup. Setakat ni tengah cuba. Boleh cuba je. Kalau Pak Ija kita diam-diam je dia buat. Tak tahu jadi. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada? Kalau tak ada saya tanya soalan tu boleh jawab tak? Kalau saya tanya soalan boleh jawab tak? Jangan lari dah. Okey, sekejap saya nak bagi anda buat satu ni. Okey, saya nak bagi anda satu kita panggil apa ni kejap Okey, saya nak minta anda buat macam ni. Apa yang saya bagi ni? Nama bisnes, letak nama bisnes, produk apa, target customer apa, platform apa, masalah customer apa, desire customer apa, hook, emotion, main subject, visual style, headline. Okey. Isi tempat kosong ni semua. Lepas tu
buatkan dia punya strategi, prompt dan visual. Okay. Isi, lepas tu buatkan dia punya strategi, prompt dan visual. Boleh? Buat dalam tu, nama bisnes apa bagi penerangan. Nama bisnes, produk saya sekian-sekian. Target customer saya adalah sekian-sekian. Platform yang saya gunakan adalah TikTok, Facebook, Instagram. Bagi tahu kat situ. Masalah customer saya adalah apa? Contoh masalah customer saya, postage tak boleh sampai kat rumah, katakanlah macam tu. Contoh. Apa desire daripada customer? Customer tu nak apa? Lepas tu buatkan hook dia, emotion dia, visual style dan headline. Dia punya fokus adalah strategi, prompt and visual. Boleh? Boleh buat. Saya nak tunggu. Minta seorang, saya minta masing-masing buat, saya nak tengok. Isi benda ni. Contoh cakap dia, bagi tahulah bisnes, nama bisnes saya katalah macam tadi kan. Nama bisnes ABC Pak Abu. Produk dia air batu campur. Target customer umur daripada 18 hingga ke 45 tahun. Platform digunakan TikTok. Masalah customer apa? Terlalu manis. Lepas tu desire customer sesedap rasa. Hook dia apa? So dia buat penerangan. So dia isi je dalam ni. Bagi tahu apa benda, betul tu dia isi. Okey, kejap. Saya tengok kat Zoom-nya. Macam tu lah contoh Kak Su dah buat tu. Kalau coach punya macam ni. Sekejap saya tunjuk Ni contoh yang coach buat. Okay. Contoh pertama adalah bisnes sambal homemade, iaitu sambal Tok Wan. Produk adalah sambal ikan bilis homemade 200 gram. Target customer lelaki dan wanita berumur 20 hingga 45 tahun yang sibuk bekerja dan suka makanan pedas serta makanan homemade. Yang ketiga, saya menggunakan platform TikTok. Masalah customer tak sempat masak dan susah cari sambal homemade yang sedap, pedas dan sesuai dimakan dengan pelbagai makanan. Desire customer nak makan cepat, sedap, pedas dan terus boleh makan dengan nasi panas tanpa perlu masak sambal sendiri. Hook dia pedas sampai menangis. Emotion terkejut, teruja dan rasa nak cuba. Main subject balang sampai kemudian besar di foreground dengan
Tambah merah yang jelas, kelihatan nasi putih di sebelahnya. Visual style, cinematic, haute fotografi, cinematic. Ni contoh dia. Okay. Headline, pedas sampai menangis. Contoh biji kata-kata, bayangkan balang sambal besar. Headline, pedas sampai menangis. Tok Abang di bahagian kecil. Okay. Yang kedua, contoh business perfume. Azura Perfume. Perfume wanita 50 ml. Target customer, platform Instagram, masalah customer, mau perfume yang berbau mahal tapi bajet terhad. Okay, desire dia mau nampak lebih klasik, confident dan premium apabila keluar bekerja atau menghadiri event. Hook 49, nampak 499. Terkejut, desire dan Christy. Botol perfume sebagai hero produk di tengah frame dengan seorang wanita yang elegan di belakang dalam keadaan blur. Visual style, luxury, commercial photography. Cinematic lighting, dark elegant background, metallic gold highlight, glossy perfume bottle, dramatic rim light, shallow depth of field, premium fashion editorial aesthetic. Okay, dapat? Dapat dah Pak Yana? Okay, dapat semua Nanti boleh share dalam grup Okay, semua faham Ada apa-apa lagi soalan terakhir sebelum saya nak end kita punya kelas malam ni? Ada soalan-soalan terkejut nak tanya ke? So untuk minggu hadapan, tak ada coach. Okay, untuk minggu hadapan, 18 hari bulan 8, kita akan belajar AI untuk edit video tanpa skill editing. Ini dah biasa dah buat semua ni. Ni benda dah biasa buat. Edit video tanpa skill editing. Ni dah biasa buat tapi kita just continue je untuk kelas minggu depan ni. Memang saya rasa yang ni kalau saya suruh Kak Su cakap pun boleh buat. Yang lain-lain pun pandai dah. Puan Yana pun dah pandai buat video, Puan Maria pun dah boleh, Puan Faiza, Puan Jaria dulu pun tak boleh pun dah boleh sekarang. Majority community AI kalau buat video dah ujung-ujung kuku je. Dah macam petik jadi. Semua dah okey dah. Kalau tanya saya semua dah pandai buat video dah. Mungkin lepas ni kita minta Puan Ani lah. Puan Ani ada lagi ke dalam ni? Puan Ani ni pun Cikgu Murad lagi lah tak bercerita, memang dah cukup tera lah. Dia Fahmi, Rizal pun dah power. Video saya rasa majoriti semua dah power dah. Cuma kita polish sikit-sikit lah. Yang mana terkurang, kita baiki. Ya, Cikgu Murad andal. Betul. Cikgu Murad hari ni dia tanya saya, Coach, ada tak lagi kredit? Cikgu Murad pakai kau-kau dia punya video. Dia guna betul-betul kredit yang dia ada untuk buat video. Tu baru betul kita mempraktiskan kita punya skill. Macam Kak Su lah. Kalau satu hari dia buat 5-6 video, setengah bulan dah habis dah 1000 kredit kan. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada Ada lagi tak? Tak ada? Si ada? Ada? Kak Su tak boleh. Kak Su dah biasa buat video dah.
Kak Asu buat video dekat jalan kebun. Macam-macam video dah buat. Cuma nanti depan ni kalau ada modal, kalau nak belajar buat video action, kena subscribe Dramina. Kalau ada modal lah. Kalau kau cakap macam nak try Dramina, tapi dia agak quite expensive macam Google jugalah. Dia murah sikit daripada Google untuk buat video. Tapi boleh cubalah. Kalau rasa nak mencuba buat video aksi macam yang saya buat, video lawan-lawan tu kan. Sekejap saya tunjuk, ada lagi saya ada simpan video tu. Saya baru buat 2 video je kot. Terus thumbnail ni boleh guna untuk video? Boleh. Tapi kena gabungkan lah. Nanti mungkin satu hari kalau ada masing-masing ada modal lebih kalau ada modal lebih mungkin boleh subscribe untuk 1 bulan je ke trial. Saya tak pasti dia ada free trial. Dia ada free trial. Korang boleh subscribe untuk free trial dulu sebulan. Boleh guna Dramina tu untuk buat cerita-cerita lah yang ada action kalau tanya saya. Mana nak belajar yang tu nanti saya boleh ajar kemudian. Lepas tu macam ni satu lagi. Ni yang semua dah pernah tengok dah. Video-video yang kalau rasa berminat lah nak belajar buat video pergerakan berlawan macam ni. Coach, maknanya platform tu lah yang sekarang ni banyak drama AI tu kan, benda-benda ni lah. Drama AI tu diorang tak pakai Sidance sangat tau sebab Sidance ni mahal dan dia sangat pendek. Kalau dulu masa dia tengah percuma, yes ramai orang buat video yang viral tu. Pakai muka pelakon betul tiba-tiba cerita lain. Itu ramai buat. Sebab setakat ni untuk Sidance Dramina hanya dia je yang boleh buat full action tanpa macam yang lain tak dapat lagi buat. Ada aksi-aksi macam berlawan, menembak, perang yang cukup-cukup macam nampak perfect. Walaupun dia tak perfect tapi nampak macam perfect. So benda-benda tu daripada Dramina ni lah yang menghasilkan video-video yang menarik. Kalau perasan, kalau contohlah ada tengok video yang pakai AI tu, dia realistik muka tapi bila dia action, dia berlawan, dia orang kalau boleh nak elakkan cerita-cerita yang ada lawan. Sebab nanti dia akan jadi over, macam contohlah bila orang tu tumbuk dekat dada, tiba-tiba dada tu keluar crack. Dia over effect. Nak mengelakkan over effect tu yang susah sebenarnya. Padahal dia biasa je. Kalau macam ni tadi, yang saya buat tadi macam ni kan. Dia tak nampak benda tu macam macam dia tak ada floor. Comparekan dengan apa yang macam saya cakap tadi.
Kalau dia punya video tu tak memerlukan banyak pergerakan, dia okey. Okay, dapat So saya harap mungkin next time ada yang boleh subscribe ataupun belajar Damina tu. Sebab dia sama je macam kita gunakan Google Flow. Cuma saya tak pernah lagi buat dialog kat situ. Saya belum pernah buat dialog bercakap kat dalam macam tu. Saya cuma buat action je. Tapi mungkin satu hari nanti saya akan buat untuk dialog pula. Okey semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah masuk kelas malam ni. Malam ni kita tak ada orang baru pun. Terima kasih masuk semua. Saya harap next class mungkin semua dapat kasih penuhkan kelas kita supaya lebih bersemangat untuk belajar. Sebab setiap kali walaupun kita dah belajar benda tu, contohlah macam tadi, macam contoh macam kita belajar buat video tadi, bila anda masuk next week, pasti akan ada benda baru yang saya akan tunjuk. Mesti ada benda baru yang saya akan tunjuk, saya akan tambah dalam tu. Okay. Terima kasih semua. Selamat beristirahat, selamat bekerja untuk besok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih. Salam Coach. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach. Bye-bye. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih semua.